Hari ini kita nak breedingkan 2 ekor betina ni dengan jantan yang mana ya? Cuba korang teka. Kita masukkan dulu induk-induk ni ke dalam reban. Kali ni kita breedingkan 2 ekor sekali kita masukkan dengan bapak. Jantan yang akan kita breedingkan ialah si Rainbow. Rainbow ni mempunyai tulang yang kasar dan tinggi ni. Ini si Rainbow antara pembaka kesayangan yang ada dalam reban ni. Lama juga kita tak breeding si Rainbow ni. Hari ni kita breedingkan si Rainbow. Jom kita masukkan terus ke dalam reban. Kita masukkan ke dalam reban supaya si Rainbow ni boleh berkenalan dengan induk-induk betina dia. Harap cepatlah membiak ya si Rainbow. Lama tak ada anak-anak si Rainbow ni. Ada ke peminat-peminat si Rainbow dalam ni? Kalau ada, korang cuba komen. Kita tunggu je lah ya hasilnya nanti. Kalau ada rezeki, adalah anak si Rainbow ni. Anak si Rainbow ni susah nak jadi dalam reban ni. Nampaknya video kita pun setakat di sini saja. Korang jangan lupa like, follow dan komen. Assalamualaikum dan bye.